Saya teringin nak makan bubur kacang. Bubur kacang yang Kak Rabiatul masak kan? Boleh kan Kak? Ni baby yang nak makan ni. Kamu ada mak kan? Alah Kak, ni bukan Baiti yang mengidam, ni baby yang nak. Bolehlah Kak. Abang please. Rabiatul, tolong masakkan bubur kacang untuk Baiti. Bukan tanggungjawab saya tau, untuk layankan selera dia. Ini arahan abang, jangan bantah. Abang tahu kan, hari ini saya ada meeting untuk program kaunseling. Siapa yang lagi penting sekarang ni? Orang luar tu ke abang? Susah sangat nak reda kan? Boleh tak awak anggap baby Baiti ni macam anak kita juga? Awak tu dah lah tak ada anak. Kak, nanti jangan lupa letak biji sagu sekali tau. Apa yang berlaku seterusnya terpulang kepada anda. Elevate, layari pautan di profil.